hidup sehat. Tanpa melengahkan masa lagi, dipersilakan kumpulan Titan Ria dari Kolej Kediaman ke-13. Janji dengan Cik nak pergi jogging pukul 4 petang. Lo ni pukul 5 pun batang hidung pun tak nampak lagi. Hei, sabar je lah. Dari aku dah merabu lagi panjang, lebih baik aku stretching dulu. Ada lah juga faedahnya. Hei, Murali ni kan, kalau dia bak makan laju sungguh. Tapi kalau bak berjogging, Astagfirullahalazim. Kau buat apa ni, Somi? Aku stretching lah. Hang punya lama sangat. Kita kan nak pergi jogging. Sat. Hampa saipo. Hampa saipo pergi pakai snorci ni. Aduh, kau pakai lagu ni. Selesa kau pergi jogging? Semangat. Dok langsung. Ni, Combi. Kita cancel je lah nak pergi jogging tu. Ni, aku ada plan simple pula ni. Mesti yang suka. Ni, dekat stadium Batu Kawan tu, ada pesta makanan, kau tahu tak? Woi, macam-macam makanan dia. Makanan, minuman, wairan, kau tahu tak? Ni, jogging ni, selusa pun kita boleh pergi. Ni, pesta makan ni, 2-3 hari nak habis tu. Jomlah, jom. Hei Murali ni, tiap kali aku ajak exercise je, mesti hang cancel plan kita. Cancel tu pula, mesti kena mengenang dengan tempat makan. Tak boleh. Hari ni, aku nak kita pergi jogging juga. Tak kira. Ni dah 1000 kali tau hang cancel plan kita. Lagi satu, hang cancel pot tu cungang-cungang mai sini. Aku nak lari datang sini ah. Bukan masa-masa. Kau ni sedap je mengata aku. Aku ni penat, kau tahu tak? Hang tak sodok action sangat nah. Rumah hang tu dari sini jalan 3 minit pun dah sampai nah. Bukan jauh tak ramai nak pun. Hang penat ke badan hang tu tak fit. Jangan bersenam. Sebab itulah hang penat li oi. Itulah kita kena pergi bersenam. Bukannya dok ditambah perut hang tu. Lo ni aku tengok hang macam bah dah ha. Capi-capi ni orang kata comel. Macam teddy bear. Hang tu tak ada taste sebenarnya. Teddy bear duk mana? Comel kat mana? Macam beruang matahari. Aduh lah. Teddy bear konon pirah. Kau kata aku beruang matahari? Macamlah dia ni kurus sangat. Mau beriak lah buku cemari anda besok tak? Nak lagi visual saja, nak lagi walau tadi beriak lagi. Wih, dia marah sungguh no ke dia cakap bahasa Tamil. Tapi tak apalah. Dia cakap Tamil ke, bahasa Melayu ke, tetap aku tak mau pi. Kalau hang nak pi, hang pi seorang. Aku tak mau pasal kan hang. Jomlah zombie. Tak mau ada mengata aku balik jaga. Waalaikumsalam. Pasal apa dia nak mungkin dekat tengah jalan ni? Kau Murali, kau buat di sini. Siapa dia yang gaduh-gaduh ni? Dok Dah mula dah. Murali ni, dia berjanji dengan Cik nak pergi jogging. Lah, dia bikin seplan. Dia kata nak pergi stadium Batu Kawan sana no. Katanya ada pesta makanan. Cik bukan apa. Sebagai kawan yang baik, Cik risau kat dia ni. Mengkedara macam tak ada hari esok. Bila pergi ajar bersenam, cukup balok. Hei, ketegak. Alah Mamu, apa je salah makan Mamu? Aku elok je Mamu berdiri kat sini. Apa hal ni Murali? Hanya muda ni kekal lama ke? Sekarang ni memang dah masih larat. Tapi 10, 20 tahun lagi, hang tahu ke apa akan jadi? Ada kajian tahu? Orang yang duduk besar dari muda, umur 40 nanti, tulang dia tu macam 60 tahun. 60 tahun Murali, bukan 16 tahun. Tak susah pula nak jadi sihat ni. Tak ada siapa lah suami dari macam gila tu. Hang jalan sebulan kat sehari pun dah cukup. Kau dah masak? Pergi lah gym. Betul tak? Angkatlah berat sikit. Angkatlah dumbbell ke, barbell ke, apa ke. Janji bersenam. Ni, tahu badan mamu ni ha. Fit lagi tau. Ha. Ni, sebab aku buat selama ringan tiap-tiap hari tu. Tak susah pun. Tahu tak? Dulu, masa muda, mamu ni bisa Olimpia tau. Biar betul Mamu. Iyalah, Olimpia. pada mamu ni saling tak tumpah lah macam apa namanya tu? Pergi. Pergi apa pula dah mamu. Hang jangan lupa dolah.
Lah, pelakon Gen Z hak famous tu lah. Merkin. Pandai keta-keta macam batu tu. Apa dia? Merkin kot. Merkin, astagfirullahalazim. Merkin tu Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia. Merkin tu boyfriend Chen. Perasan betul lah. Merkin boyfriend kau? Memang tak. Merkin accept kau. Geli aku nak dengar. Ni Mamu, nak pergi pesta makan ni pun Mamu. Selamat juga. Nanti kan banyak gerai ada Mamu. Gerai sweet dessert, gerai matcha, gerai roti jala. Ui, macam-macam. Tak. Tu dia. Besarnya saya nombor dia. Han tahu tak? Makanan yang Han sebut tadi tu, semua tinggi gula. Semua tinggi kalori. Salah juga. Kalau dia sihat, yalah kita kan kena bersenam. Pemakanan kena jaga juga. Dalam makanan hang tu, kena ada protein, vitamin, karbohidrat, mineral dan sebagainya. Barulah makanan seimbang. Tahu tak? WHO duk cakap, kalau hang suka makan makanan yang berlemak je, penyakit pelik-pelik pun datang tau. Ni bukan penyakit liver biasa-biasa. Ni liver kronik punya. Gula boleh dalam darah hang tu dah boleh jadi macam keadaan baik tau. Lama-lama tersumbat nanti. Sekarang ni memang tak ada side effect apa. Tunggu hang tua nanti. Kencing manis, darah tinggi, sakit jantung pun main sekali. Hang mau ke? Apa? Betul itu Mamu. Han dengarlah sikit cakap Mamu ni Murali. Oh, hang tak usah duk FOMO-FOMO sangat. Hang kenalah jaga kesihatan hang sikit. Lalu aku tengok bukan macam bah dah weh. Macam ton drum. Bukan weh. Macam apa? Hang ni Cobi. Pasal pula hang tu siapa yang betul? Pasal apa hang duk panggil dia top drum lah, ustaz tayar bas lah, tayar lori lah, gajah lah, kerbau lah, lembu lah, apa lah. Tak mentang dia besar, asal dia semua. Mamu, macam tambah je Mamu. Sakit hati tau. Besar kau tu. Ni Mamu, dia tak cakap pasal semua Mamu. Dia cakap pasal FOMO. FOMO tu fear of missing out. Betul itu. Apa lah orang tua ni. Orang cakap lain, dia cakap lain. Lah, tak kisahlah. Umur ke, sumur ke, sama aja. Tapi ni hang muda ni, tak ada insurans langsung. Suka sangat dok kata orang. Tak baik tau berlaku tu. Selain kesihatan badan, kesihatan mental pun kita kena jaga juga. Kalau hang duk mengata-ngata dia macam ni, berdedah ni budak tu tau. Itulah generasi lah ni. Sejak dia lecture medsos ni, toksik betul. Patutnya hang ni sebagai kawan, bagi galakan yang baik. Bukan jadi kawan toksik. Perangai negatif ni, kenalah kau jauh-jauh dari kesihatan mental kita ni. Faham tak kamu dua ni? Faham Mamu. Murali. Apa-apa? Aku minta maaf lah Non. Kalau mula aku ni campur sangat. Tapi hang lah, kenalah jaga kesihatan juga. Yalah, aku pun minta maaf lah Combi. Baru bagus macam ni. Sebenarnya Mamu nak pergi juga dekat pesta makan sila bertukawan tu. Apa Mamu? Tapi Mamu kan nak makan. Ha? Mamu nak pergi tu. Tengok Boria. Jom kita pergi sekarang. Jom. Jom. Cepat sikit Combi. Pasal Apa dia apa? jalan? Cepat. Cepat sikit. Ni Mamu, ada bersenang. Pasal Kau ada bersenang. Tengah cepat. Olimpian lagi. Raja.
Dirikan amalan jasmani rohani, cergas berkekalan. Masa hadapan tiada sesalan. Beri dia Titan, nasihat Tuan bekalan. Gaya hidup sihat, jadikan amalan. Jasmani rohani, cergas berkekalan. Masa hadapan tiada sesalan. Beri dia Titan, nasihat Tuan bekalan. Rutin makanan, daya seimbang. Tubuh makin kuat, nutrisi disumbang. Di optimum, kesihatan berkembang. Perut terjaga rapi, hilang rasa bimbang. Gaya hidup sihat, jadikan amalan. Jasmani rohani, cergas berkekalan. Masa hadapan tiada sesalan. Beri dia Titan, nasihat Tuan bekalan. 10,000 langkah berjalan sehari. Senaman ringan, tidak perlulah berlari. Regangkan otot, aerobik dan menari. Latihan angkat berat, tingkat kekuatan diri. Gaya hidup sihat, jadikan amalan. Jasmani rohani, cergas berkekalan. Masa hadapan tiada sesalan. Beri dia Titan, nasihat Tuan bekalan. Kesihatan mental perlu dijaga. Tenangkan minda saat ujian menduga. Buah masalah, hati tambah lega. Senyuman terukir, nikmat yang berharga. Gaya hidup sihat, jadikan amalan. Jasmani rohani, cergas berkekalan. Masa hadapan tiada sesalan. Beri dia Titan, nasihat Tuan bekalan. Kebersihan diri jangan dipandang mudah. Cuci rambut dan mandi, bersih dan lidah. Badan wangi segar, selesa beribadah. Penampilan diri, kelihatan indah. Gaya hidup sihat, jadikan amalan. Jasmani rohani, cergas berkekalan. Masa hadapan tiada sesalan. Beri dia Titan, nasihat Tuan bekalan. Sesama manusia perlulah positif. Bicara hal baik, bukan sensitif. Mesra beriadah sambil kekal aktif. Ukhuwah terjadi tanpa unsur negatif. Gaya hidup sihat, jadikan amalan. Jasmani rohani,
Bye.